Korang kena beruntung dah dapat code agent. Tapi bila dah dapat code agent tu, jangan mengarap orang. Okay lah, satu lah. Kalau hampa semua nak cari salah introducer ataupun leader, tak ke mana. Kalau ikutkan lah. Macam mana hampa ada kat sini? Adakah sebab my introducer? Adakah sebab my leader? Fuad Mansur. Apa? Hampa ingat kalau kita follow orang tu hebat, kita akan hebat. Tahu semua diri sendiri lah. Allah buat pilihan untuk hang 3 perkara: masa, ilmu, duit. Jangan jadi perempuan. Diorang minta duit, ilmu tak ada, masa tak ada. Jangan. So, pilih masa. Dalam masa, kau boleh pilih masa bukan 24 jam. Dah kau diberi masa. Takkan nak ambil 24 jam macam sama orang lain. Ambil 48 jam lah. Ambil lah, tak kisah. Sebab banyak yang boleh. Champion worldwide. Diorang 24 jam tu pun diorang mengeluh. Masa tak cukup nak kerja. No. So, bila ada masa, gunakan betul-betul. Jangan buang masa. Cari ilmu, tiada, dan terus. Jangan tangguh-tangguh. Tak fikir pasal orang. Fikir pasal diri. Aku sebagai tiket untuk hampa dapat code agent dan go. Jalan je. Kenapa tak nak salahkan mak ayah kita? Jadikan pakar dalam satu pekerjaan. Jangan buat banyak benda. Jangan buat banyak perkara. Cikgu korang pun dekat sekolah, mana ada ngajar banyak subjek. Cikgu bahasa Melayu je. English je. Kat hospital, pakai otak dengan saraf, neuro. Ortopedik je lah. Mana dia campur. So, hampa agent takaful, consultant, financial, perunding kewangan, manage lah kewangan orang luar sana. Gunakan benefit apa yang ada. Kerajaan dah bagi benefit, tag. Kerja kita refreshing, reminder, refreshing. Okay, hari-hari, non-stop. Kalau masih nak guna idea lama, pengajaran untuk 5 tahun lepas, jutawan, bulanan, sen, belasan juta. Now, nak 5 tahun lepas, dia macam bankrupt lah. Tinggal 3 juta. Komitmen dia sendiri dah 2 juta. Macam mana nak bayar? So, hampir bankrupt. Sebabkan dia menolak teknologi. Iaitu TikTok. Asyik asal dok.